Ever ambitious, L for luar biasa, Y for yes girl, tak pernah putus asa. A for artist, N for next level diva, A for Aliana, yeah nama dia. Sing it loud, A-L-Y-A-N-A. Dia bukan biasa. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Hi, welcome back to my YouTube channel Aliana Suhaimi. Jadi hari ni kita akan buat, dah lama kita tak buat konten. So hari ni kita ada masa untuk buat konten. Sebenarnya konten ni agak lambat. So andai kata muka Barai tu jangan marah lah. Sebab sekarang dah pukul 1.08 malam. Pagi. Oh, nampak tak otak tak bersambung dah. So, dalam apa yang kita nak buat dalam konten ni adalah untuk unboxing satu, kita panggil apa ni? Cat scratcher. Tak panjat kucing lah. Loh, geris tu pada pergi buta ni. So ni tempat untuk kucing main lah. So untuk gambar dia kita akan kepil. Kita akan attach dah nanti. Ya, kita akan attachkan kat dalam video ni, okay? So tanpa melengahkan masa, korang layanlah video kita orang buka ataupun unboxing benda ni. Let's get started. Cat 3 ni ketinggian dia sama tinggi dengan saya. 160 cm. Dia tinggi sikit lah, 4 meter. 4 meter? 4 meter tinggi 4 cm. Kacik teruk ni bagi buta ni. So Betul. sini dulu. Alright, letak kat sini. Hati-hati menggunakan alat tajam. Pastikan dalam pengawasan orang dewasa, ya. Tajam juga. Ada berjamban. Baru jamban pun dapat Jamban. So apa yang kita dapat dalam ni adalah dia punya item like Tempat garu. tempat garu kucing. Dia kita tunjuk dulu apa benda yang ada dalam kotak ni. Okay. So harga dia One plus. So kalau korang nak murah, korang beli dah dekat TikTok ke, Shopee ke, macam tu. Ni kita orang beli kat Sukis Kuantan. Betul. Dulu saya ingat Sukis tu kedai biskut. Sebab kalau korang tengok logo dia, kita akan tunjuk dalam video ni, kita akan ataskan sekali. Logo dia macam kedai cookies. So tak expect pun sebenarnya tu kedai barang kucing. Sampailah kita orang jaga satu kucing ni, kita orang nak beli kucing. Tak. Mula dulu kita jaga hamster. Lepas tu kita punyalah cari dia punya tempat mandi tu. Apa sebut-sebut habuk. Sebut mandi untuk hamster. Call lagi. Kita call Yes. apa ni orang panggil kedai haiwan. Call. Kita call Suki tu. Sebab memang mula ingat memang macam kedai biskut. Tapi lepas call dekat Google, call tanya Saya ingat ada kedai satu dekat Menara tu, saya call pasal dia suggest untuk tengok dekat Sukis. Sebab dia cakap Sukis ada banyak barang haiwan. Oh wow. Saya ingat yang kita tu. pergilah. Mula nak cari barang hamster. Kita tengok lagi banyak barang kucing. Ada makanan kucing, pasir kucing, mainan kucing. Semua pasal kucing lah, baju kucing. Kalau korang nak surgery kucing untuk yang nak mandulkan kucing tu, ada baju untuk surgery dia. So tak adalah korang punya kucing tu akan bakteria dekat tempat dia operate. Tak nampak. Biar nampak saya tua sikit. Okay, so kita akan tengok apa yang kita orang dapat dengan harga One Plus tu. So first, ni tempat cakar dia. So ni tempat cakar dia macam ni lah. Kita panggil like macam jerami punya ni lah kan. Okay, so ada yang ni. Kita ada berjamban. Ni actually tempat dia orang garu kan, dia orang gatal kan. So tak payah ada orang ni, dia orang menyender dekat situ. Penuh lah bulu bang. So kena cuci lah. So ni tak ada dia punya papan satu. Papan kecil ni atas sekali rasanya. Dua. Papan Ni dua. atas sekali. This one untuk diorang duduk. Dalam ada mainan kat bawah dia. Dia paling atas ke bawah tak? Oh ni. Yang ni dia punya tilam kan. Ya ke? Ni tempat lain ni. Dia ada tapi bukan yang atas ni. Dia bawah sikit. Ni atas sekali, yang ni bawah dia. Tempat tidur jugalah. Kita ni ada banyak lah. Kita ada banyak kucing. Ni tempat diorang Ni masuk. Gelung.
Sana. Salah lain. Astu. Oh. Oh, dalam ni pun ada lagi lah. Dalam ni ada lagi dia punya tempat cakar. Saya nak pasang dulu. Ada tempat cakar. Buai. Ada 5 lah cakap. Ada buai. Tempat cakar lagi. Banyak je. Ini tempat lapik. Wah ni Lapik yang bulat tu. tadi. And then kita ada cakar lagi. Banyak tu. Cakar. Kita nak adjust. Kita nak And adjust. then Nak pasang. this one dia punya sekolah. Kau nampak dah bagi set lah untuk siap pasang. Alright. Satu lagi. Tapak dia. Buat apa tapak dia? Ya Allah. Ini tapak paling besar. Bawah tadi lagi. Ni ada gambar dia. Sebab tema bilik kucing warna kelabu. Alright. Allahu Akbar. So yang ni, yang peliknya benda ni dia tak ada manual book. Kita orang kena pagi-pagi buta ni kita orang kena berimajinasi untuk jadikan benda ini. Tunjuk dulu. Tunjuk gambar dia. Alright. So tanpa melengahkan masa, let's get started. Sana. Dan so kita siap pada pukul 1.48. Mana? Tak ada 1.48 ni. 1.48. So inilah kejadian dia. So mungkin yang ni kena ketatkan lagi dekat bawah. So yang ini dah kukuh dah. Cuma dia punya stand dekat base tu yang kena screwdriver lagi. So dah siap. So nanti korang layan lah preview selepas saya siap pasang tempat panjat kucing majikan. So itu sahaja konten untuk pada hari ini. Jangan lupa komen, subscribe, like dan tekan loceng supaya korang dapat notifikasi daripada video-video kita yang akan post di kedepan hari. Okey, itu saja. Bye bye. Assalamualaikum.